Tu. Terus. Oh, sampai. Setengah jam awak menunggu. Sorry ya, sorry. Penat puasa. Allah Akbar. Weh, macam nak kira zakat? Alah weh, senang je. Jom kita kira sama-sama lah. Dah alam, jomlah kita buat presentation sekali. Boleh kita bincang macam mana kan nak buat dia semua. Okey, hari ni kita bincang pasal zakat income, goal, business. Korang, zakat tu apa sebenarnya? Zakat ni dia merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib kita lakukan. Zakat ni bersihkan hati kita. Bukan tu je, tak silap aku. Zakat ni juga untuk tolong orang-orang yang susah. Gitulah ceritanya. Sebelum bayar zakat ni, kita kena cukupkan 2 syarat terlebih dahulu. Apa dia? Pertama, bisa cukup jumlah minimum. Yang nombor 2, Fi'ah. Haul, dia kena cukup 1 tahun harta kau baru kau boleh bayar zakat. Kita kena kira 2.5% je. 25 je? Ingatkan besar sangat. Kalau lah Fi'an gaji kau 4,000. Kalau betul lah. Lepas tu pula, expenses kamu 2,500. Tak campur bukan tak campur. Bagi 1,500 nanti. Nanti semua lepas tu 1,500. Lepas tu kau ambil 25%, kau daratkan dengan 1,500. Dapatlah 37.5. Tak mahal lah. Ingatkan ratus-ratus. Kalau emas pula, nisab emas 85 gram. Kalau teman ada 100 gram? Kau buat lawak lah Fik. Banyak betul emas kau. Kalau harga 300 gram, sekejap abang kira je. Total 30,000. Ush, kita ambil 25%, lepas tu jadi dah RM750. Kena ikut nilai semasa rupanya. Bisnes pula Fik kan. Kita kena kira aset lah. Aset tu apa? Aset tu dia macam cash, stok barang, semua harta perniagaan. Tolak hutang dulu. Contoh, kamu punya aset ada 50,000. Tolak hutang kamu 10,000. Oh. Nanti baki 40,000. Lepas tu kena bayar zakat 1,000. Oh. Sekarang dah faham. Kan sebenarnya zakat ni tak susah pun. Asalkan cukup hisap dan tahu. Lepas tu kena kira 25%. So Daus, kau tahu tak dalil untuk zakat? Tahu? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 110. Bagi di solat tawa al-qudat. Jadi, dirikanlah solat, gunakanlah zakat. Kena kau bayar zakat. Aku dah menteri. Tak sih. Kena. Jap. Tak tahu siapa. Tawa al-qudat.